Assalamualaikum guys. So kembali lagi kita pada video seterusnya. Walaupun dah agak lama video yang sebelum ni. So sekarang kita ada dekat mana ni? Dekat Cafe Sungai Koyan, tengah menghala ke Cameron Highland. Okay, kita akan lalu mana tadi? Kita lalu Sungai Koyan. Sungai Koyan. Belok kanan sana. Okay, kita naik the one and only monster yang ada supercharger. Okay, 10R, sini ada 10R, dipandu oleh ni rider ni, dan S1K BMW of course. Okay, so apa lagi, kita melengahkan masa kan, betul tak? Kita ketik pump satu kali. Oh by the way, kalau siapa yang follow social media saya dah tukar kepada SC Project. Bunyi dia memang kita lupa diri bunyi supercharger dia pun dah kurang jelas sikit. Okay, so cuaca mengizinkan. Semua dah set lah. Minyak semua dah isi, angin semua dah adjust. Okay, so kita kasi attach ni satu kali. Lock and loaded Mana ni? Alright, lock and loaded. Angle dia macam mana? Bawah sangat? Macam ni? Tengok macam ni okey kot. Dia semua dah start engine, kita start lah. Sabar dulu. S2 RAM dulu. Kita tengok sama ada bunyi supercharger dia tu lebih jelas ataupun dia dah tenggelam dengan bunyi exhaust. Ni bukan ni orang sebelah. Ni budak supercharger. Plus control. Kau dengar tak bunyi tu? Ada dengar ke tak ada dengar? Tutup angin masuk helmet ni jap. Harap audio korang lebih jelas. Ada kemungkinan kecil yang DJI ni, yalah kamera ni lah, dia agak gelap. Sebab tengah pakai anti filter, tapi tadi panas terik, sekarang ni dah kurang terik. Oh ya, by the way, kita ada member yang pakai 360 daripada belakang. Nampak? Tapi sekarang dia rendah kejap. Nampak? Ni kali pertama saya buat angin tayar belakang ni, I think 32 macam tu. Dan depan 30 juga, 30 Malaysia, 32. Habis positif. Angin memang tinggi. Malaysia 40 sebab jalan jauh. So now kita nak try. Pasti. Member dia set di 360 tu. Member dah fly dah, lag tu. Nanti kita boleh dapat footage daripada kamera 360 tu. Kita dua ni pakai Rosso 4 je yang dah expand dengan H2 ni. Yang depan ni pakai apa R11 nombor dia. Tak ingat nombor dia. So depan tu memang enjoy lah. Depan tu memang hilang terus. Yang ni pun confident juga macam ni.
brake ke tak? Ke main dia braking je? Pastikan dia punya turbo charger tu tak lebih daripada 90. Tunggu jap. Korang dengar ke tak bunyi letupan motor apa IC project ni. Jalan tak rata sikit lah. Banyak sangat naik turun dia. Motor ni dah lah throttle dia sensitif, so kita tak boleh nak terlalu lupa diri dengan dia. Dia naik turun dia. Mungkin korang boleh tengok daripada POV belakang kan, macam mana tengah terbang sekarang ni. Dia tengah layan corner. Punya ceron yang kita panggil lubang lah, boleh lah mana-mana lah, tapi tu yang paling besar lah, paling teruk. Feeling dah ni okey. Tengah rakam. Okey, tu baik. Takut lupa pula kan, mana tahu tak nampak cahaya dia, cahaya klip-klip merah tu. Oi, memang tak rata man. Jangan batang.
bahaya tengok. Ada orang yang nak potong bas. Ada mak kita Myvi. Oh, lubang paling besar di negara Malaysia. Okey. Oi. Kerana lompat-lompat ni lah tak confident sangat. Patih pula. Ni macam satu max difficulty tu kira. Jalan tak rata, banyak tampal, banyak bukit, banyak pasir. Lepas tu naik posisi yang bila pulas tu, oi. Tengok, oi, naik lagi, turun lagi. Naik turun lagi. Kat dalam apa gitu DJI ni mungkin tak nampak betapa naik turunnya jalan ni. Banyak tampal-tampal tu, tak rata lah kan. Sebab stabilizer padu. Tapi dia dapat angle kamera yang padu. Dia baik sikit. Saya ni satu bad habit. Bad habit tu adalah suka lepas throttle. Terus baring. Belok mana tak ingat. Okay, tadi macam tengah main single player sekarang baru multiplayer tengok. Oh sini, okey. Dah ingat dah. Kita tengok kalau kita ikut pace diorang ni saya bawa pelaju. Tadi dia ikut pace saya kan. Oi baring Feeling sikit, terbaring, terdive, buang gear. Diorang macam tak buang gear diorang diorang corner je dengan gear berapa tu dah ketinggian. Allah Akbar. Buang, tadi tu dia terbuang. Nak dengar? Tadi tu dia terbuang. Tak tahu ada apa kat situ. Aduh, Taikon ni semua dah laju lah. Tapi Taikon Awas, alamak, ni awas sebelah ni. Aduh, bodoh lah. Allahu Akbar. Aduh, main goyang mat. Boleh jatuh tu tadi. Nasib baik tak tekan brake. Diorang memang tak terong gear lah. Laju lah bos. Laju lah bosku-bosku ni. Laju sangat bosku-bosku sekalian ni.
Kita pun corner bawah juga ni nampak. Corner 1.2 juga. Kalau corner 1.2 potong dia radio ni, corner berapa 1.4 eh? Satu gear. Kita bantai satu kali ni. Ni dah kira ni nak overshoot ni. Oh, okey, kat sini dah ingat dah ni kat mana. Saya pernah nak overshoot naik RSX. Dekat situ. Sama juga. Benda sama jadi. Laju sangat dia extend Sampai diorang selama ni ikut saya tu macam bosan lah. Nampak? Yang takut tu rakan-rakan tunggu saya. Jalan dah macam kurang naik. Kat dalam kamera tu saya corner bawah juga kan. Good. Sama juga ambil line diorang juga. Dia panik sangat kot. Balik awal lepas tu duk cakap-cakap. Korang boleh lah tengok 360 tu punya footage. Saya lain seorang kat sini lah. Seorang kat sini. Nampak macam pasir berjauh. Saya dah agak mendung sikit, saya tak tahu korang nampak apa bang itu. Gelap ke terang ke. Rasanya diorang banyaknya terbaring juga. Hujan mendung. Ada mendung ni, tarik bawa main ni. Terus santai. Dia lempit tu ni brake sangat. Motor ni sekolah special tapi dia tak ringan untuk main dengan diorang ni lah. Main kena-kena dengan diorang kan. Macam ni baring lah. Terus clear jalan. Maksudnya tak nampak diorang dah. Goyang kan tayar belakang tu. Macam tak ada bocor ke apa kan. Macam ni dia boleh buat laju dalam kondisi jalan raya macam ni. Jalan dah basah dah tak apa. Dia jangan push lah. Jadi kat dalam lain pula. Kita on rain mode. Nampak macam mana hujan pula kan. Biasa selalu bila naik Cameron mesti hujan. Tak tahu kenapa. Saya naik Cameron lebih kurang naik motor besar lah kan. 5
5-6 kali lah naik motor lah, termasuk LSX tu. Tapi selalu hujan. Ni bila dah sampai dekat kawasan macam ni, dia hujan. Memang kamera ni tak pernah betul-betul kering 100% ke apa? Tapi still saya surprise macam mana MotoGP dia boleh apa namanya tu, main waktu hujan kan. Guna-guna baring-baring tak terjatuh. Kita letak dalam poket. Okey, pastikan ini filter tu dia dah dalam poket. Okey, oh, nak berhenti di oh, nak pergi sana. Dam. Aduh, apa ni Dam? Tahu belakang sikit. Turun lah macam ni kan, duniawi ni. Ui, supercharger kepanasan dia je lah 55. Sejuk gila. Mari kita tolak ini monster satu kali dulu. Allah, berat gila baik. Memang macam main gym lah setiap kali ada motor ni. Tengok sekejap macam mana cahaya dia. Tegang gila baik. Sebenarnya keterangan dia perlulah. Sekejap kita setting dulu. Okay, so sekarang dah main manual. So dia tak ada macam motion blur sangat. Okay, kita dah sampai ke bawah ni lah, Highland Cameron. Adam, bagi Cameron tak pernah tak hujan dah. Sekali pun tak pernah tau. Pasangan Davin pun sama situasi dia macam ni. Itulah. Dia hujan kat, lepas sini kering. Tadi pun dia pergi dekat tempat yang dia turbo shoot saya boleh ingat. Ada apa sama? Ada aku nak. Maksud ini macam dia jago. Tapi tu dah prepare. Dah prepare lah. Memang tempat tu macam boleh repeat ni tu. Tadi dia pun hampir lah. Tu. Tiba-tiba. Itulah. Tajam lah tu. Ada rakam lah. SC Projector. Macam nak tertanggal lah dia punya. Kau kotor ni. Cuba kita bagi dengar bunyi dia. Adam, cuba dia nak buat video dia sambung ni. Ada rakam Adam start, betul Adam macam lembut-lembut je. Dulu.
Okey, benda ni kita dengar. Start. Okey, tengok dalam mikrofon dengar kita. Diam. Banyak sikit. Memang bising. Memang gegar. Okey. So kita sambung semula bila kita dah habis berhenti kat sini tak gambar kat dia orang ni kan. So itu saja. Okey, kita nak gerak semula ke atas lah, sambung gerak lah kan. Ni dah pakai ND filter balik. Sebab korang kalau tengok kan, ni kan nampak awan penuh lah. Okey, bila kita tengok sekejap. Macam ni kan. Kita tengok bila kereta ni lalu nanti dia kabur tau. Nampak? Okey, cantik. Kalau kita buka ni, guna setting yang sama kalau kita buka. Nampak? Tak nampak awan semua. Nampak kereta ni pun dia ada kabur tu ada. Tapi terang gila lah. Okay, so itulah gunanya ni. See? Macam ada satu orang panggil apa? Macam X-ray cik. Nampak X-ray. Nak tengok awan kat sini ke? Okay dah. Pasang balik lah. Top speed. Nampaknya Swan kita nak pakai kamera sebab dia kata dah habis corner. Kita ganti start satu kali. Dengar tak bunyi supercharger dia tak usah cover set ni macam longgar je. Lain macam je cover set ni. Pelik. Next jalan tu. Untuk orang macam saya yang tak berapa gila sangat nak corner-corner atau ride sangat kan, saya biasa suka tong-tonggang je, berdua bertiga macam ni lah kan. Memang puas motor ni sebab motor ni dah level last lah. Orang panggil dah level last lah. Kalau nak lagi lah, ada orang kata B4R tu last lah kan. Sebab motor ni dia ada dia punya fans yang tersendiri. Sekali orang tengok motor ni, ini motor apa ni kan. Kalau orang yang tak tahu tentang motor, dia ingatkan untuk orang yang tak tahu motor, dia tengok oh ini motor Gundam apa ni kan, ataupun ni macam motor China ke, motor China, motor yang unik lah rupa motor ni kan, tajam semua benda kan. Untuk orang yang tahu motor, of course lah, dia tahu lah ni H2R lah kan. Yang diorang apa ni, dia bawa berhenti ke? Ada kereta kan belakang ni, bukan tu video-video US yang diorang lomba dekat street. Bukan dekat street lah, macam jalan-jalan macam ni juga lah, yang corner-corner kan. Tapi diorang sampai lutut-lutut, siku-siku kan. Gila lah diorang tu, berani lah. Percaya pada tu, baik percaya pada orang lain tu lah. Aja corner gini je. Lomba seorang-seorang ke? Lah, saya lomba seorang-seorang.
That's a great shot. That's a great shot. POV di depan. Boleh dah saya tengok dia guna macam mana. Okay, saya akan tambah 3, 2, 1. So untuk max ni masa editing. Motor ni memang tak ada simptom macam nak tergelincir atau nak jatuh pun. Dia buat laju menjaga orang ni. Cuma saya juga tak lebih. Kalau kena dekat tangan orang betul, rider yang memang cakap kan, memang boleh je motor ni sampai lutut ke. Kena chipstone, banyak punya chipstone. Ada orang. Atas sikit. Aduh. Tapi motor ni memang rasa lah benda-benda merah. Oi. Ini mana rekod? Boleh rekod. Tak ngantuk lah, dia orang bantai je.